الحمد لله القائل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، muslimin dan muslimat rahimakumullah, surah yang telah dibaca oleh Tuan Imam sebentar tadi dalam solat maghrib adalah surah yang dinamakan dengan Suratul Fath. Surah Al-Fath, surah yang ke-48 sebelum surah Al-Hujurat, selepas surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juzuk 26. Surah Al-Fath diturunkan oleh Allah ketika mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang jumlahnya hampir 1.400 orang terpaksa berpatah balik ke Madinah. Setelah daripada Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat mengambil miqat di Bir Ali di Masjid Zulhulaifah yang kita panggil dengan Masjid Miqat, yakni setelah Rasulullah bermimpi Nabi memakai ihram dan Nabi mensyukur kepada tu mimpi Nabi. Mimpi para Nabi dipanggil ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Baik itu soal mimpi jangan buat main-main. Apabila Imam Masjidil Haram
Kita kata otai Imam Masjidil Haram Syekh Su'ud Asyurani yang sekarang menjadi ketua hakim mahkamah di Makkah, Mahkamah Syariah, Dr. Asyurani, yang kalau tahun 90 lebih dialah otainya bersama dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Baca mereka memang sedap. Cuma sekarang tak berapa nak jadi imam, sebab tugas makin besar. Semua imam-imam baru sekarang. Tapi sekali-sekala Asyurani akan take over salat Jumaat di Makkah, menjadi imam, menjadi khatib dan menjadi imam. Dia mengeluarkan kenyataan baru-baru ini berhubung dengan mimpi Syekh Ali Jummah, Mufti Mesir, yang kononnya mimpi jumpa Nabi dan Nabi suruh bunuh tembak habis pemberontak yang lawan As-Sisi. Kita katakan ini satu pengkhianatan. Kalau kamu klaim, kamu dakwa mimpi jumpa Nabi, itu kita tak heran. Dr. Harudin berapa kali mimpi jumpa Rasulullah. Allah bagi ini kita tak boleh halang. Tetapi kata mimpi jumpa Nabi, lepas tu Nabi semacam izinkan, tak apa, boleh tembak, boleh hukum bunuh, macam-macam, ni merepek. Baik itu dia di pulau baru-baru ni di Syria, ketika satu persidangan di Yaman, persidangan ulama, Syekh Ali Jummah di pulau tidak diperdulikan. Kita baca statement dalam bahasa Arab. Jangan buat benda macam itu. Dituduh pula halal dapat sebab mimpi jumpa Nabi. Nabi suruh. Syekh Suran jawab, ini suatu pengkhianatan. Wal'iyadzabillah. Jangan guna nama Nabi nak bagi halal. Logik akal orang yang menentang kezaliman, yang menentang ketidakadilan, yang akhirnya dihukum bunuh 529 orang. Logik akalkah mereka menentang kebatilan dan kefasikan Nabi hanggu suruh dibunuh? Wal'iyadzabillah. Jangan buat kerja macam itu, berdosa. Wal'iyadzabillah. Dan As-Sisi hampir memenangi pilihan raya Mesir. Setakat kita tengok kemarin, Jeneral As-Sisi yang membunuh rakyat Mesir yang tak setuju dengan Hosni Mubarak itu, dia sedang menghampiri kemenangan untuk menjadi presiden Mesir. Kita tak tahu apa nak jadi selepas ini di Mesir. Tuan-tuan muslimin muslimat, Rasulullah bermimpi Nabi cukur kepala pakai ihram. Dan mimpi Nabi benar. Gembira sahabat, seronok sahabat, semua Nabi Arab pakai ihram, ambil miqat di Abiyar Ali di Zulhulaifah, 10 kilometer daripada bandar Madinah. Dipanggil Masjid Miqat. Kalau umrah, ambil miqatnya di situ untuk umrah. Kalau awak Ahlul Madinah, datang daripada Madinah. Kalau awak perform haji tamattu, musim haji, disitulah awak kalau datang ke Madinah dulu, terbang ke Madinah dulu di musim haji, disitulah berhenti di Abiyar Ali, niat mengerjakan umrah. Di musim haji, niat mengerjakan umrah sampai Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, buang ihram, jadilah haji awak haji tamattu. Muslimin muslimat,
seronoklah sahabat. Saya nak cerita satu dua ayat dalam surah Al-Fatihah. Gembira sebab sudah 6 tahun tak tengok Kaabah. Dah 6 tahun tak balik. 6 tahun dihalang, tak boleh masuk. Rindu Nabi kepada Kaabah, rindu sahabat kepada tanah Makkah. Satu perasaan yang tidak boleh digambarkan. Tiba-tiba Allah beri Nabi mimpi. Mimpi Nabi benar. Pakai ihram cukup kepala. Nabi kata boleh tak kita buat umrah. Jom masuk. Dengan ihram di tubuh, dengan pedang yang bersarung, dengan membawa binatang-binatang untuk disembelih, kambing dan sebagainya. Sahabat bergerak daripada Abiyar'ani menuju ke Makkah sejauh 400 km lebih. Kita naik bas 6 jam. Kalau musim haji mau ambil 8 jam. Beratur bas, tak boleh potong kalau musim haji. Kalau umrah lapang, tak apa, bas boleh kecut. Driver pun 2 kali 5 power ranger. Yang terjun sana, terjun sini, risau. Kita kalau musim haji itu bawa bas banyak. 6 jam sampai Makkah. Rasulullah naik unta, tuan-tuan. Riwayat sebut 5-6 hari baru sampai. Berhenti berehat semayang, sampailah ke suatu tempat namanya Sumaishi. Sumaishi ataupun lebih sedap tuan-tuan selalu kenal dengan Hudaybiyah. Ini nak cerita sebab turunnya. Dan kita akan ambil 1-2 ayat untuk kita bahas. Sampai di Hudaybiyah, di Sumaishi, jarak antara Makkah dan Hudaybiyah 22 km. Hudaybiyah itu tanah halal, bukan tanah haram. Baik, itu kalau pergi Hudaybiyah ada batu tanda halal haram, boundary dia. Masuk sana dah tanah haram, masuk sini tanah halal. Hudaybiyah adalah tanah halal. Sampai di Hudaybiyah, unta Nabi duduk berhenti, tak mau jalan. Yang unta Nabi ni punya laju berjalan daripada Abiyar'ani, Zulhulaifah, elok berjalan, tak ada sakit apa. Mari sampai Hudaybiyah, dia duduk, dia tak nak jalan. Sahabat turun daripada unta. Abi Bakrin ambil kayu, dicucuk ungkuh unta. Jalan, kata Abi Bakrin. Pak mentua Nabi, sahabat Nabi yang paling hebat. Sampai Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin walakinnahu akhi wa ashabi." Atau kama. Tu hebat Abi Bakrin. Nabi kata, kalaulah Allah izin aku mencari kekasih, akan kujadikan Aba Bakrin kekasih aku. Tetapi dia adalah saudaraku di dalam Islam dan dia adalah sahabatku. Nabi nak sebut kekasih dia hanya Allah. Namun kalau Allah izin cari kekasih, Aba Bakrin. Itu hebatnya. Dia ambil kayu, dia cucuk, jalan. Nabi jawab, unta ini diberhentikan oleh Allah yang telah menjalankan dia. Itu jawapan.
Janganlah tolak ke sepak ke. Dia berhenti ni sebab Allah suruh. Pemai jawapan. Allah suruh. Rupanya muslimin muslimat di Makkah dah heboh, dapat maklumat Nabi dah sampai. Mereka teringat penangan Badar, penangan Uhud, rasa semacam dengar Nabi sampai mula ketak betul. Dan mereka menganggap kedatangan Nabi itu macam nak perang. Walhad perang pedang bersarung, itu tanda aman, bukan Nabi nak perang. Lalu Makkah menyediakan bala tentera. Itu yang betul tu berhenti. Patut sudah dia jadi suasana kecoh. Sahabat kata, awak ni tak mau jalan dah dekat dah ni sampai Makkah. Bila sokok orang dia okok daun dia. Sahabat sokok daun dia. Tuan-tuan, kecoh. Nabi kata tak apa. Rupa-rupanya Makkah sudah mula menyusun tentera dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Sebelum itu Abu Sufyan mula, sebelum Khalid memimpin tentera nak bergerak, Abu Sufyan terlebih dahulu menghantar utusan dia untuk berbincang. Yang Nabi dah pasang khemah. Kalau kita pergi sekarang Masjid Hudaybiyah, khemah Nabi belakang sana, lebih kurang dalam 500 meter ke belakang masjid, jauh ke belakang. Ada telaga yang Nabi Allah izinkan mukjizat. Ketika air sahabat tak cukup air, Nabi ambil anak panah, Nabi panah dalam telaga itu, air melonjak. Telaga itu ditutup. Dulu boleh pergi, dah tak boleh pergi. Tuan-tuan, kecoh. Nabi berkhemah. Abu Sufyan hantar utusan. Nabi bukan nak buat apa, tawaf, sa'i, tahallul, balik. Itu aja. Bukan nak perang. Allah bagi mimpi. Tentu mimpi Nabi benar. Mana ada mimpi Rasulullah tak betul? Tiba-tiba terhalang, tak boleh pergi. Abu Sufyan kirim seorang utusan, nama dia Urwah bin Mas'ud. Urwah ni akhirnya dia masuk Islam. Ni waktu dia kami. Abu Sufyan kata Urwah ni kira macam Pesuruhjaya tinggi lah, duta Pesuruhjaya tinggi, duta lain, Pesuruhjaya tinggi lain. Kena belajar di seluruh diplomatik dia. Kita kata duta lah, negara asing, dia selalu keluar negara. So dia bijak, pandai berbincang. So Nabi didatangi oleh Urwah bin Mas'ud. Nabi kenal Urwah, kecil-kecil dia main guli sekali, main ubin menurut sungai sekali itu. Abu Sufyan kata, Nabi tengok dia nak. Urwah datang. Dia tak cakap, dia tengok. Dia sampai Hudaybiyah, dia tengok Nabi dengan sahabat. Dia tengok. Ada riwayat sebut dia berhadap dengan Nabi sekejap, lepas tu dia main janggut Nabi. Riwayat tu sahih. Dia berdiri depan Nabi, dia main. Pak Arab dia suka lagu tu. Kita cakap dia main dia main janggut kita. Tu ramai Pak Arab, dia suka. Urwah dia main janggut Nabi. Habis Bakrin ambil pedang, katuk tangan. Weh Mamat, jauh tangan, potong. Hang tu najis, syirik. Hang main janggut Rasulullah. Habis Bakrin ambil pedang, katuk tangan. Dia boleh. Itu dia diam. Dia tengok Nabi dan sahabat. Dia perhati
Lepas itu dia balik, tak cakap apa balik. Dia balik. Sampailah jauh mana 22 km dia pacu kuda, setengah jam sampai. Bukan ada tol waktu tu. Belum tak ada tol. Yang ada tol dia siap. Sampai lah tak ada tol lah. Mana ada? Jalan pun yang cantik. Subhanallah. Bila kita hafal lagu ni, dia faham-faham kita, ustaz tu amat lah. Kepala otak. Justru kita pergi doa. Teruk orang. Sampai Makkah, Abu Sufyan tanya macam mana, dah bincang dengan Muhammad. Entah tengok Urwah jawab, wahai Abu Sufyan, aku pernah bertemu Raja Rum. Kata Urwah, aku pernah masuk istana Raja Rum. Aku pernah bersembang dengan Herakles atau Hercules Raja Rum. Aku pernah pindah permaidani merah kerajaan Rum. Aku pernah sampai ke Parsi. Dan aku pernah bersembang dengan Maharaja Hormuz, iaitulah pemimpin tertinggi Parsi. Aku tak pernah tengok Raja Rum dilayan oleh rakyat Rom seperti sahabat melayan Muhammad. Kata Abu Sufyan, engkau tengok apa? Yang kau tak pernah tengok ni, engkau tengok apa? Kata Urwah, aku memerhatikan ketika Muhammad mahu salat, mahu berwuduk, sahabat-sahabatnya hampir bertikam, hampir berbunuh-bunuh kerana masing-masing berebut nak dicedok air untuk Muhammad berwuduk. Aku tak pernah tengok Raja Rum dilayan macam tu oleh rakyat ni. Nak ambil wuduk sampai nak perang sahabat, bergaduh punya nak ambil wuduk untuk Rasulullah. Lagi kata Abu Sufyan, aku melihat yang kedua, ketika Muhammad berludah, ludahnya, kahaknya tidak jatuh di tanah, on the air, di atas udara, dirampas oleh sahabat. Mereka berebut-rebut mencalitkan ke tubuh mereka penyembuh penyakit. Siapa nak kahak aku sakit patut? Tak ada pokoknya clear. Tak isah pokok ni bukan kahak pokok. Maaf berdua. Rasul kahak dia jadi rebutan. Sultan Brunei beli rambut Rasulullah harga 2 juta. Kita yakin itu rambut Rasulullah. Kenapa kita yakin? Karena kita tengok dalam internet, dalam YouTube, ketika dipamerkan rambut Nabi itu di Dubai, disuluh dengan cahaya, tidak ada bayang pada rambut itu, kerana Rasulullah memang tidak ada bayang-bayang. Nabi itu nur, Nabi cahaya, dia tak ada bayang. Kita ada bayang. Kalau mereka disokong, asap pelitun sokong, tengok asap naik, betul buat keluar tu, handai semua. Kaki rokok dia cuba. Nabi tak ada bayang. Nabi tak ada bayang, tuan-tuan. Itu Rasulullah. Kenapa? Kerana dia nur. Cahaya jumpa cahaya, positif jumpa positif. Jangan dia tak takut. Dia rebel kan orang. Itu hebat Nabi. Subhanallah. Kahak dia sahabat Uhud. Air wuduknya sahabat tadah. Dalam satu riwayat, bila Nabi berwuduk,
jatuh air wuduk daripada tubuh Nabi, sahabat tampung lah. Kau ada panau kurang, kau jerawat batu, eczema, kau penyakit kulit, kau kelip. Allah, Nabi hebat. Rasulullah tuan-tuan. Urwah kata, aku tak pernah tengok Raja Rom kahar tengok Uhud, tapi Muhammad berkahar tak jatuh di tanah. Mereka capai ambil Uhud. Cari seorang sikit lagi, kata Abu Sufyan. Yang ketiga aku tengok, bila Muhammad bercakap, sahabatnya menundukkan kepala. Seorang tak, semua tunduk dengar cakap Nabi. Dan bila habis Muhammad bercakap, mereka angkat kepala dan mereka minta izin dengan Nabi untuk bercakap. Dan aku dengar mereka bercakap, suara mereka, volume mereka lebih rendah dari Muhammad. Kalau Rasulullah volume Nabi 6, sahabat 3. Wahai Abu Sufyan, kata Urwah, bagilah Muhammad masuk. Biarlah dia tawaf, biarlah dia sa'i, bagi dia baliklah. Ni Makkah, bumi dia lahir. Apa kita nak hadap? Sebab aku melihat benda yang aku tak pernah tengok dalam hidup aku. Kehebatan Muhammad. Abu Sufyan kata, tak apa saya, dia nak masuk tak, pun tak bagi. Kata tengah nak mampu, tak bagi. Akhirnya Rasulullah kirim pula Urwah balik. Nabi pilih sahabat pergi bincang. Ini sebelum turun ayat, kita baca di sini barulah ayat surah yang tu imam baca maghrib. Akhirnya Rasulullah kirim pergi cari seorang sahabat pergi bincang dengan Abu Sufyan. Nabi pilih itu dia, kata Nabi Fatonah. Nabi ni bijaksana. Kita bijak sini, sana tak apa cakap. Kita nak tengok hukum hudud ni berapa keras nak tolak. Kita nak tengok, tergantung tolak dah. Nanti Kelantan akan bentang bil hudud di parlimen. Kita nak tengok samsing mana nak tolak. Kita tak peduli itu hukum Allah. Cuma kita kena beri penerangan kepada rakyat. Itu paling penting. Bagi rakyat faham, itu paling penting. Tuan-tuan, Nabi ni bijak. Dia pilih seorang sahabat untuk bincang dengan Abu Sufyan. Nabi tahu Abu Sufyan tu Bani Umayyah, maka Nabi kena pilih geng Bani Umayyah. Siapa nak pergi bincang ni? Abi Bakri, Bani Tamim. Tamim bukan orang lain, bukan cerdik. Saya letih lah bapak ni, penat lah. Kita harap penjelasan, kita harap satu bentuk pendedahan. Mana dapat hujah Bani Tamim lagi? Saya minta maaf, Ustaz Don anak murid saya mengaji dengan saya dulu di Masjid Batu Permatang Baru. Tak ada kitab dengan saya Ustaz Don dulu. Ni untuk buruhan apa? Saya bukan marah, tapi saya nakkan penjelasan. Tak boleh sedap-sedap ulama abah kat saya, tak tu tanah, mim tu lain. Tak mau dia. Dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari karangan Imam Ibnu Hajar Asqalani. Siapa dia Imam Ibnu Hajar? Imam Ibnu Hajar, tuan-tuan, saya nak sebut gini kan. Kitab Fathul Bari itu syarah Sahih Bukhari. Syarah bagi Sahih Bukhari ialah Fathul Bari.
Siapa karang? Imam Ibn Hajar. Tuan-tuan, ulama sebut kalau ada mazhab yang kelima selepas mazhab Hambali, mazhabnya mazhab Imam Ibn Hajar. Coba tengok ilmu dia. Imam Ibn Hajar kalau ada mazhab kelima, mazhab dia. Imam Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari, Bani Tamim itu keturunan Rasulullah. Lepas saya minta anak murid saya, Ustaz Don, tolong penjelaskan. Kita tak mau benda ni jadi dia terek sampai jadi masalah. Kita tak ada. Kesian kita satu bab saya simpati. Satu bab kita kena honest dengan ilmu. Kita kena jujur dengan ilmu. Mana dalil kata Bani Tamim ni Melayu? Kena kemukakan dalil. Kalau tak betul, minta maaf. Itu paling rendah kita kena buat. Itulah sikap yang baik. Tak ada malunya. Takkan hilang bisa pula manusia akal. Kata hadis Melayu. Imam Syafi'i kata guru yang baik ialah guru yang tidak malu untuk berkata aku tidak tahu. Kata Imam Syafi'i itu guru yang paling baik. Dia tak malu nak kata saya tak tahu bab ni. Dia tak malu. Itulah guru yang baik. So kita nak jadi murabbi yang baik. Saya tengok video tu saya rasa kebahagiaan. So saya harap Ustaz Daud yang pernah menadah kitab dengan saya di Pulau Pinang, yang pernah mengaji dengan saya harap tolong perjelaskan. Kita bukan nak marah, nak maki hamba. Internet biasa orang maki sana, maki sini, tak mau. Cuma kita nak sebut ilmu ni disiplin, ilmu ni amanah, ilmu ni mesti ada kejujuran, ilmu ni dia bukan boleh khianat suka. Orang pun dalam YouTube duduk dia Al-Kadzab. Allah Al-Kadzab adalah dusta. Takkan nak sama level manusia yang akan Al-Kadzab, tak mau lah. So saya harap dia balik pada London, dia balik pada Europe ni, saya harap boleh clear. Sampai hari ni Watina Sofia pun pelakon pun dia pun marah, tulis dalam Twitter dia pun mengamuk dekat Ustaz Daud. So kita tak nak benda macam ni jadi konflik. Kita harap boleh selesai dengan elok, insya-Allah. Kita sayang semua ustaz-ustaz. Cuma kadang-kadang statement kena beradab. Itu saja kita nak sebut. Statement kena beradab. Baik. Abi Bakrin Bani Tamim. Segala riwayat sebut Bani Tahir. Itu satu riwayat. Tapi Arab. Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar Bani Adi bin Ka'ab, Sayyidina Uthman Bani Umayyah, Sayyidina Ali Bani Hashim. Nak bincang Abu Sufyan Bani Umayyah, bijak Rasulullah pilih Sayyidina Uthman sebab dia Bani Umayyah. So kroni Nabi pilih kroni pula. Tapi kroni untuk baik, bukan kroni sapu bersih. Mikro ni sapu bersih yang leceh. Betul tinggal apa nak tulang-tulang kebas semua. Lepas tu tiap-tiap tahun laporan ketua audit negara, tirik sana, tirik sini, rugi sana, rugi sini, naik benci dah baca. Meluat. Ya Allah ya Tuhan, tak ada langsung satu bentuk pembetulan terhadap ketirisan yang report tahun lepas pun tak selesai. Dia main hak baru pun 2 kali 5 7. Wal'iyadzubillah. Nabi pilih Sayyidina Uthman. Kata Uthman hampir masuk Makkah, hampir jumpa Abu Sufyan, hampir jam dengan dia elok, hang dengan dia sama Bani Umayyah. Habaq kat dia, kami nak masuk Makkah, tawaf, sa'i, tahlul, balik tu ya. Nabi tak pilih Sayyidina Umar. Tahu Umar ambil sampai settle. Sayyidina Umar tu ya tak.
Nabi pilih Sayyidina Umar, selesai. Itu bukan cara Nabi. Boleh Nabi nak bagi selesai, Umar amazah. Empat daerah aku tak mau cakap kira ya Allah. Sayyidina Umar penipu, penambah, penamajang, 3 dulu baru sembah. Boleh dia pergi Makkah, dia peratakan dia kepala dia botak, badan dia 4 segi tu saya nampak, rambut dincit botak. Kalau saya nali dahi dia luar, saya nali mau dahi dia luar, rambut dia sikit, itu peratakan saya nali. Kalau naik kuda, kalau saya nali naik kuda, kuda tu sejak tak ada orang, dia naik yang sejak tu punya badan saya nali. Itu yang mereka awal Fatimah tak mau nak nikah. Mereka awal Fatimah tak ada. Bila Nabi kata kahwin dengan Ali, dia kata tak apa nak mau badan dia. Fatimah jadi bila Rasulullah kata, oi Sayyidina Ali ni kalau dia naik kuda, kuda tak kuat badan dia. Dengar tu nikah dulu. Mana kuatnya Ali, subhanallah. Udah tak mampu nak kata apa, jalan-jalan tu tak mau. Orang nak main-main sikit, kibet-kibet apa tak ada. Dia stand tu senyap tu. Saya normal berkali 5. Saya normal satu hari dia khutbah. Kita khutbah saya normal. Saya normal kata, aku ni dulu waktu jadi khalifah, aku nak apa-apa, kata saya, aku ni dulu bukan gembala kambing, gembala unta. Bukan jaga kambing, yang kambing biasa, unta. Bela unta di mana? Atas bukit. Umar nak cerita zaman susah dia untuk ajak rakyat bersyukur atas nikmat Allah. Aku dulu, kata Umar, bela unta atas bukit. Bukit tu sekarang dipanggil Jabal Umar di Makkah, belakang Hotel Hilton. Belakang Hotel Hilton, sebelah kanan Hilton Tauhid, belakang Hotel Tauhid, itu Jabal Umar. Situ dulu rumah saya. Dia jatuh di kawasan tu, dia mengembala unta. Aku nak beritahu, kata Umar, aku gembala unta tu atas bukit dengan ayah aku Al-Khattab. Ayah aku Al-Khattab, kata Umar, sampai orang Makkah buat pepatah, kata orang Makkah kata, kalau nak tengok si Khattab masuk Islam, tunggu unta dia masuk Islam dulu. Tu bayar orang punya ketegang. Nak tengok Khattab masuk Islam, bagi unta dia masuk dulu, baru dia masuk. Makna punya mustahil sampai mati. Bila unta hilang, aku gembala unta dengan ayah. Unta hilang, hilang unta. Ayah panggil aku tak cakap banyak. Ayah aku akan terajang aku berguling jatuh ke bawah. Dia panggil dengan jari, aku naik balik. Dia terajang kali kedua, aku berguling ke bawah bukit. Demikian ayahku mendidik aku dengan kasar. Baik itu Umar beratakan untuk Samawah kali sejak kecil, jadi smackdown. Ayah dia tak hati unta lah, hilang ayah, habis cari ayah dia seorang itu orang Melayu. Tak ada, hilang ya, tak cakap banyak. Terajang Umar berguling daripada bukit turun ke bawah, panggil pula naik, terajang ni. Umar cerita akan mimbar yang dibangun banyak ini oleh Dr. Ahmad Ash-Shallabi rahimahullah ta'ala. Bagaimana itulah perwatakan Umar, kasar, bengis, orangnya garang, namun air mata tetap. Sehingga riwayat menyebut di bawah kedua kelopak, di bawah dua mata Umar ada semacam longkang, kesan menangis yang banyak warna hitam.
Itu saya nangis kuat, walau dia beri, walau dia kasar, nangis atas dosa kuat sampai ada tanda hitam di bawah mata, kata bawah. Nabi nak settle, oh mahal. Hampir 5 tahun dia cakap banyak hang aku tak payah ajak, cakap aku dah. Oh marah tu macam orang mengantuk seorang bantal lah tuan-tuan. Nabi tak pilih orang, tapi Nabi pilih Sayyidina Uthman Bani Umayyah. Ni bijak kroni sama kroni, satu geng Bani Umayyah. Sayyidina Uthman, Abu Sufyan sambut kroni dia. Bani Umayyah ni bangsawan, Bani yang hebat. Mereka golongan bangsawan, mereka orang kaya-kaya. Sayyidina Uthman kan kaya, bapa dia businessman, Affan itu hebat, peniaga yang kaya. Sayyidina Uthman pun kaya, Abu Sufyan pun kaya. Dibincang, sambutlah Sayyidina Uthman, sambut punya sambut lama, tak balik 2-3 hari. Bincang, kata Abu Sufyan setakat tawaf tu dia Kaabah. Anak tawaf ambil ni Muhammad, sorry, anak tawaf main hancur kepala ambil Muhammad pun tak bagi. Kata Sayyidina Uthman, janganlah biar orang buat lagu ni. Sembang ambil nanti seorang semua sembang elok, panggil mampiat ya. Kata Abu Sufyan, tak, ni keputusan Muhammad, tak ada. Hang nak tawaf ambil, tapi Muhammad aku tak bagi. Lah kata Sayyidina Uthman, ni bukan untuk buat kita punya tanah Allah ni, Muhammad dah hitang ni lah, tu aku tak boleh. Hang nak pergi, Muhammad tak boleh. 3-4 hari punya lama, akhirnya tak kutu mana di SMS. Kata Sayyidina Uthman kena bunuh. Ini nak sebab turun ayat. Sayyidina Uthman kena bunuh. Kawan nak minum teh tu, kutu mana Twitter tu, kita baca Twitter buat bomoh bubu. Dia sudah tampar 2 ekor jin dan terlepas ke koridor utama. Tu Twitter bomoh main-main dengan dia, jin dia tampar itu dia. Terlepas ke koridor utama, dia cari ke koridor selatan dekat Australia tu. Pasal jin tu lari ke utama, tak hang lah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, muslimat sekalian, Sayyidina Uthman bincang lama, akhir kata berita dia mati dibunuh. Sahabat dengar ni, kata nilai sahabat. Sampai berita kat Nabi Uthman telah dibunuh, walahan berita palsu. Sahabat dengar-dengar, Nabi pun panggil sahabat berbai'ah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Allah sebut tu satu ayat dalam Al-Fatih. Allah kata aku redha dengan mereka ketika mereka berbai'ah di bawah sepohon pokok. Bai'ah nak tuntut bela atas kematian, kononnya Uthman mati, walhasil Sayyidina Uthman tak mati. Tapi tuan-tuan tengok bagaimana hebatnya sahabat. Mereka berbai'ah, konon nak tuntut bela atas kematian Sayyidina Uthman, walhal Sayyidina Uthman hidup. Allah Maha mengetahui berita itu palsu, tapi Allah kata apa? Laqad radiyallahu, ayat berapa? 18 ke 19 gitu. Surah yang sama. Laqad, lam baca bahasa lam tauhid, qad tauhid, 2 tauhid. Laqad, lam itu lam tauhid, qad itu tauhid.
dua kali taukid, penegasan yang hebat. Apa dia? Laqad radiyallahu, sesungguhnya, sebenar-benarnya, taukid yang hebat. Apa dia? Allah telah redha kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Para sahabat yang berbaiat tahta syajarah, di bawah pokok itu. Kononnya Uthman dibunuh, Wahab dibunuh. Tapi nak sebut nilai sahabat yang mereka baiat itu bukan betul itu. Sayyidina Uthman hidup, tapi mereka berbaiat. Allah Maha mengetahui Uthman masih hidup. Tapi tengoklah nilai sahabat. Laqad radiyallahu, Allah redha selalu. Allah redha selalu. Ya Allah ya Tuhan, itu yang kita pernah sebut kehebatan sahabat ni. Sampai Nabi kata, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Itu sahabat. Nabi kata, kalau sekiranya salah seorang daripada kamu, saya tuan-tuan muslimat, kita ni, salah seorang daripada kita, anfaqa, saya infak, anfaqa, saya infak di jalan Allah, zahaba, emas, fiddah, perak, zahaba, emas, saya infak emas, bersama Nabi kata mithla uhudin, besar banjaran Bukit Uhud. Bukit Uhud yang kita ziarah. Siapa belum sampai, semoga Allah mencukupkan belanja. Amin ya rabbal alamin. Banjaran Uhud itu yang kita ziarah di musim haji, di musim umrah. Di situ ada gua Uhud. Allah, gua Uhud. Boleh pergi musim haji, umrah dia tak buka. Gua Uhud ni cerita apa? Cerita ketika Nabi jatuh dalam lubang dalam perang Uhud. Jatuh dengan baju besi, Nabi terjun dalam lubang. Siapa gali lubang tu? Abu Amir Ar-Rahim si munafik laknatullah. Nabi jatuh dengan baju besi, pengsan Nabi dalam tu. Sehingga tersebar kabar angin, Abu Sufyan main perang sarah, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Dia tahu, dia main perang sarah. Nabi duduk dalam rumah, pengsan. Sahabat bila dengar Nabi telah mati, Muhammad telah mati, sebahagian sahabat hilang semangat nak perang. Hilang semangat nak perang. Orang Nabi dah tak ada. Pandai Abu Sufyan waktu itu main perang sarah. Rupanya Nabi pingsan. Orang pertama yang dapat menarik Nabi keluar ialah Talhah bin Ubaidillah. Talhah tarik Nabi. Badan Nabi sedap tuan Rasulullah. Bayang dengan Nabi punya baju besi. Talhah menaungkan Rasulullah masih hidup. Lalu datanglah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Dalam hadis Al-Jami'us Saghir Al-Imam As-Suyuti, Rasulullah bersabda, Abi Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Talha fil jannah. Itu hadis itu yang diambil, hadis sahih dalam kitab Al-Jami'us Saghir oleh Al-Imam As-Suyuti. Daripada ucapan Nabi itulah ulama karang kitab 10 yang dijamin syurga oleh Rasulullah, termasuk Abu Ubaidah dan Talha. Datang tarik Abu Ubaidah, tarik Nabi pengsan. Pengsan Nabi. Buka baju tompeng Nabi itu, buka tompeng besi itu. Buka, Nabi pakai baju besi.
Buka tak lepas, sebab dua pencangkuk sudah cangkuk pipi Nabi. Pencangkuk baju besi itu dah tikam pipi Nabi, darah mengalir. Itu dia jihad. Bukan pergi mandi minyak, kebaya itu gelupuk 2-3 minit, sokok habis. Bukan dia Nasrul Haq bunyi Nabi keluar darah punya berjihad. Patah gigi geraham Nabi dalam perang Uhud. Gigi geraham tuan-tuan, gigi geraham, gigi nak punya patah, 2 batang, dihentak di musuh. Bukan main kebai-kebai mandi minyak, cucur gelupuk upur minyak gaman bantah nak kau. Ambil minyak biasa ni macam kau tak nampak. Mengagut betul nak relax kayak jihad. Bukan dia. Islam sampai tahap tu ajar kita bersusah untuk menegakkan agama Allah. Kita yakin kita akan menghadapi kesukaran selepas ini untuk melaksanakan hudud. Percaya kita akan menghadapi kesukaran itu, yakinlah. Tapi demikian sunnah yang diatur. Berdarah pipi Nabi, pingsan, 2 pencangkuk dah tikam pipi Nabi. Nak buat macam mana ni, nak tandai baju besi ni payah. Abu Ubaidah menggigit cangkuk itu, gigit bagi putih lah, maknanya tinggalkan dekat Nabi itu, dalam tu tinggalkan. Kalau tarik tu dengan pipi Nabi terkeluar pula, tinggal kat dalam tu. So yang penyambung tu gigit penyambung tu, 2 batang gigi Abu Ubaidah tanggal. Kau yang kuat kau, sehingga rongak Abu Ubaidah sampai dia mati. Sehingga sahabat melaporkan, selepas perang Uhud kami mendapati agak sukar Abu Ubaidah untuk membaca Al-Quran kerana gigi patah. Susah betul. Kena ada klinik gigi free waktu tu. Allah, jihad sahabat. Tarik Nabi bawa pergi Gua Uhud. Kalau musim haji Pak Arab bukan, umrah dia tak bagi. Musim haji ada rezeki boleh pergi. Situlah Gua Uhud. Nak kena panjang dia ada batu kena step panjang. Mengah juga setakat badan besar, duduk bawah minum kopi je, ayah naiklah, tak lepas. Sampai-sampai kita berdiri depan pintu Gua Uhud, pertama-tama yang akan kita bau ialah bau wangi yang amat sangat. Bau wangi, itulah darah Rasulullah, bau darah Nabi. Sebab dibawa dalam Gua Uhud lalu dibersihkan. So ada darah yang tertumpah di tanah dalam gua itu. Fatimah menangis waktu membersihkan tubuh Nabi. Lalu Nabi kata, wahai Fatimah, apa balasan mereka yang mengkhianati Nabi-Nya? Nabi cakap macam tu. Tuan pergilah Gua Uhud. Tuan berdiri saja, belum masuk, hidung bau wangi, bau darah Rasulullah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini Rasul. Tunggu. Baik, nak sebut sahabat bersepanjang tak banjaran Uhud tu? Panjang ke kanan, lebih kurang 5-6 km banjaran Uhud. Sahabat punya hebat. Nabi kata, kalau saya tuan-tuan muslimah infak harta di jalan Allah, infak emas, bukan kata harta, zahabah emas, infak pula mithla Uhud, sebesar bukit Uhud. Nabi kata, ma balagha, tidak akan mencapai pahalanya sahabat aku yang infak muddah secupak. Kita infak Uhud, emas besar bukit Uhud, sahabat bagi secupak buah rumah, besar lagi pahala secupak sahabat daripada emas bukit Uhud kita. Bayar sahabat. Wala nasifah,
ataupun setengah cuba. Sahabat infak setengah cuba buah anggur, kita infak emas besar bukit Uhud, tinggi lagi pahala sahabat. Itu dia punya hebat. Sebab itu Allah redha, walaupun Allah Maha mengetahui Sayyidina Osman tidak dibunuh. Habis-habis bai'ah baru tahu, tengok balik Sayyidina Osman, lah hidup lagi lah. Dia kata hidup tu macam dia tak lagi lah. Akhirnya dihantar seorang lagi utusan, Suhail bin Amru. Suhail waktu di kafir, akhirnya Suhail masuk Islam. Sama dengan Urwah utusan pertama tadi, Urwah pun akhirnya masuk Islam. Hantar Suhail, akhirnya berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Antara isinya ialah sahabat Nabi dan sahabat kena balik Madinah, tak boleh buat umrah. Itu cari pasal nak buat umrah, kata Abu Sufyan tahun depan 7 Hijrah. Tahun depan mana? Yang ni belah balik. Tuan boleh bayar ihram di tubuh, ihram kat tubuh, mai daripada Madinah 4-5 hari baru sampai, untuk bayar, pakai ihram, naik unta, kita pakai ihram naik bas, lena tangannya bawah ekor tu, tak nak sampai Makkah. Bayang sahabat pakai ihram, saya sebut dah, pakai ihram ni lemah ke tak lemah? Lemah tuan-tuan, lemah. Ihram pula jenis tebal, jenis dia tarik tanah bini mata member belakang, julid 6 hari, berayak mata. Tuan-tuan boleh bayang 8 Zulhijjah kita pakai ihram yang tamattu, yang ifrad dah pakai ihram awal dah. Ifrad 2-3 minggu sebelum wukuf dia dah dalam ihram dah. Kita tamattu pakai ihram 8 Zulhijjah fi Arafah. Kita bayang kita dah niat haji fi Arafah 8, 9, 10, 3 hari. 3 hari 8 malam sampai Arafah, tidur besok wukuf 9. Lepas maghrib gerak ke Muzdalifah dengan ihram, dengan beg kita, dengan letih kita, dengan nak bertinju, maki amun buat dulu. Nak dapat mabrur tu bukan semudah mabrur. Nak dapat mabrur tu bukan semudah hisab mabrur tu. Dengan letih, dengan penat, dengan tak cukup tidur, badan bau busuk, tak mandi, gerak ke Muzdalifah dengan ihram di tubuh, nak kutip batu pula, naik bas pergi Mina, ihram lagi 3 hari sebelum pagi raya nak lontar Jamratul Aqabah untuk tahallul awal. 3 hari pun kita rasa lembek dah badan. Tak tahu nak ijah dari pinggang tangi sakit dilondeh tolak di pula. Tarik kau buka cetek pula sak minggu, berbulu pula, digelah di kawan, tolak pula bagi manu. Punyalah susah 3 hari punya kita rasa tension. Allah ya Tuhan, Allah dengar kita dengan ihram. Kalau apa cakap pantang lama mengganggu pelan-pelan, tu pun ada cabut bulu ketiak. Nadam seekor kami, orang boleh dicabut bulu ketiak, serumpun keluar. Kita teringat sikit, mujur dia yang buat apa. Atau mana-mana cabut, kalau selai 5 rial.
dia panggil fidyah. Kalau 2 helai 10 riyal dia panggil fidyah. Kalau 3 helai 15 riyal dia panggil fidyah. 3 ke atas baru dah seekor kambing. Dalam ihram tak boleh cabut bulu di badan. Tanyalah banyak mana? Dia kata serumpun. Saya kata serumpun tak main saya faham masa kendang tu. Punjau bulu ketiak tak cukup. Jadi habit Allah Ta'ala uji walaupun kantoi seekor kambing makan kambing tengah ni. 3 hari lemah lah kita. Lemah tuan-tuan tawar nak sampai pagi raya 10 Zulhijjah. Malaysia baik orang kita tidur lagi di Minang. Nak pergi melontar 10 Zulhijjah pagi tu nak lontar tahun awal Jamratul Aqabah, nak buat ihram, nak tunggu momen saat tu. Allah punya masa lama ni lemah ni nak ihram. Tuan-tuan bayang sahabat 5 hari duduk atas kuda. Kau pakai seluar negeri, pakai ihram. Sampai halau tak boleh masuk Makkah. Tak ada angin lah. Macam Makkah tu bapak mereka punya. Mula orang saya nampak antara orang yang tidak puas hati pertama sekali jumpa Nabi, Umar Al-Khattab. Selesai perjanjian Hudaybiyah, antaranya Muhammad dan sahabat kena balik Madinah, tak boleh buat umrah. Umar kata Cina betul. Dia umrah. Saya nak jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, minta maaf. Rasulullah cara tanya Nabi. Rasulullah kata ya. Awak duk terima perjanjian Qur'an ni. Dia pakai perjanjian Qur'an. Kita orang Islam, Badar kita pukul, Uhud mereka terkencit balik gitu. Main-main ni kita boleh terima, boleh balik. Ni ihram ni jangan jawab ni. Siapa semua terima perjanjian Qur'an baju ni? Rasulullah kata Umar, Allah bimbing aku Umar. Allah bimbing. Ada tahu lah kita tak semua terima. Ada kita nak ngomong. Saya nak Allah bimbing aku Umar. Dia tak puas hati yang semua balik. Gencatan senjata 10 tahun. Okey, dia buat. Tak payah perang 10 tahun. Mai yang kedua, nak buat umrah tahun depan, tahun ni balik. Hai nak Makkah faham punya. Dia pula Umar marah. Nabi dia baca jauh dah. Nabi baca jauh. Dia Rasul, dia baca. Umar waktu tu dia bahkan sahabat pun bahkan Nabi beri arahan. Dalam Islam dia panggil kena bayar dam. Dia panggil dam ihsan, dam terhalang. Kita dah pakai ihram, katalah KLIA, dan niat haji, umpama contoh buat haji ifrad. Kita niat haji dekat KLIA, pakai ihram, tiba-tiba terhalang, tak boleh pergi Makkah, sampai terbang hilang, tak jumpa, tak tahu pergi mana, ataupun pilot mogok, ataupun tak boleh terbang sebab peperangan. Maka kita yang dah niat haji mesti buka ihram. Sebelum buka mesti sembelih seekor kambing. Dia panggil dam ihsan, dam terhalang. Dah sembelih, kau buka, pakai baju, pakai pakaian berjahit. Sahabat kena bayar dam ihsan sebab terhalang di Hudaybiyah. Waktu ni mengamuk, seorang pun tak dapat. Yang ikut Nabi waktu tu Ummu Salamah, bini isteri Nabi. Ummu Salamah ikut. Nabi masuk dalam khemah, muka Nabi macam tak ceria. Ummu Salamah kata, awak apa? Nabi kata, aku beritahulah sembelihlah binatang. Seorang pun tak beli. Semua tangkap malam dia, keras, tak boleh tawar.
Ummu Salamah kata, lalu abang keluar khemah, abang jangan cakap. Abang jangan cakap. Tadi abang cakap 3 kali mengikut riwayat Nabi sebut 3 kali. Sembelihlah binatang, bukalah ihram, nak balik Madinah. Tak tahu. Biasa. Walau bengkai sokong. Frans, kecewa. Dah dekat dah 21-22 kilometer, tiba-tiba tak boleh tawaf. Hai tuan-tuan, jam. Ummu Salamah kata, bang, abang keluar khemah, abang jangan cakap dah, abang ambil kambing sebelah. Nabi pun keluar, Nabi ambil binatangnya, Nabi sebelah. Sahabat pun tengok, bangkit, buang rokok, sebelah kambing settle. Tu yang kata sahabat sentiasa ikut Rasulullah. Tadi Frans tengok Nabi sebelah, terus bangkit. Orang cakap sebelah Nabi dah buat. Tu dia ikut Rasulullah. Hebat betul. Sebab tu Allah tengok ngaji tak tinggi, ada sahabat pun terbunuh tapi masuk syurga. Sebab ikut Nabi. Itu dia. Selesai semua buka ihram, pakai jubah balik. Yang saya nak malu muncul tak habis. Baliklah semua dengan kecewanya. Omar sambil kecewa, telinga duk merah, berungang tak habis. Cina Nabi punya bersepiah jaga, aku jumpa, tengok buat apa. Dia dah naik unta. Sehinggalah riwayat menyebut lebih kurang 2 kilometer ataupun 7-8 kilometer. Setengah riwayat sebut nak sampai Madinah. Turunlah, inna fatahna laka fatham mubina. Turun surah. Bila turun surah itu, surah Al-Fatah, Nabi menjerit, Nabi bertempik. Nabi kata, kan aku dah cakap kemenangan semakin hampir, kemenangan semakin hampir. Nabi bertempik atas unta. Makna apa? Bila isi Hudaibiyah itu 10 tahun tak perang, antara isi 10 tahun tak perang, cease of fire, gencatan senjata. Makna apa? Aman. Waktu itu Islam boleh sebar dengan elok. Aman, tak boleh perang. Satu. Yang kedua, mana-mana orang Madinah yang ada di Makkah, sahabat Nabi, tak boleh dihantar balik ke Madinah. Nabi kata tak apa, hang duduk Makkah, hang jadi ustaz dakwah. Perang tak boleh 10 tahun. Umar marah itu. Tempat tapi orang-orang kafir yang ada di Madinah kena hantar pulang. Ini yang Umar angin. Ini tidak adil. Dia ulang bilang dia. Mana adil lagu ni? Orang kita tak boleh balik. Orang dia suruh kirim balik ke Makkah. Orang kita duduk Makkah tak boleh hantar balik Madinah. Nabi nampak dah, biar dia duduk Makkah, dia jadi ustaz, dia bercakap Islam. Tu yang bila turun ayat tu, Nabi melompat. Nabi kata dekat dah kemenangan, dekat dah kemenangan. Sebab itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, sesungguhnya surah Al-Fatah adalah pembukaan kepada kemenangan mengambil kota Mekah. Itu mukadimah. Baik, turun surah itu, Nabi panggil orang, panggil sahabat baca. Waktu itu baru Umar tahu. Lalu Umar kata, bila sampai di Madinah, aku sering berpuasa sunat. Lepas daripada Hudaibiyah, aku sering berpuasa sunat untuk aku minta ampun kepada Allah kerana sangka burukku kepada perjanjian Hudaibiyah. InsyaAllah bulan depan saya akan ambil 1-2 ayat.
Ada baca. Ada ayat penting dalam tu yang kita nak bahaya untuk imam baca tadi. Malam ini mukadimahnya. Kehebatan surah Al-Fatihah ialah kerana peristiwa Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah itu hebat kerana dia adalah pintu masuk untuk menawan ambil balik kota Mekah. Dan memang tak lama 6 Hijrah turun surah Al-Fatihah, 7 Hijrah Umratul Qadha, umrah Nabi Qadha balik. Hak tu 9 surah mai, 7 Hijrah datang, tahun depan boleh mai, tahun ni balik. Lalu Nabi datang 7 Hijrah buat umrah, 8 Hijrah Fathu Makkah. Tahun 8 Hijrah berhala pecah di Makkah, habis semua Islam. Itu yang Nabi bertempik. Nabi nampak tak? Allahu Akbar, itu kehebatan dia. InsyaAllah bulan hadapan kita tengok 1-2 ayat yang boleh kita kaitkan dengan sikap-sikap yang tidak baik dan sikap-sikap yang baik, insyaAllah ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kefahaman dan bagi kita entah apa yang jadi pada MH370 kita pun blank sampai sekarang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Itulah yang mampu kita sebut, engkaulah wali kami dunia dan akhirat. Engkau yang maha mengetahui ya Rabbal Alamin. Itu saja yang mampu kita sebut. Semoga dipermudahkan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam.